Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan muhasabah. Apabila tibanya Ramadan, kita sering berbicara tentang zakat. Kerana zakat adalah salah satu daripada rukun Islam, ibadah yang menyucikan harta dan jiwa. Ia mengajar kita erti tanggungjawab sosial dan keprihatinan terhadap sesama insan. Namun, zakat bukan berdiri sendiri. Ia adalah sebahagian daripada 5 rukun Islam yang menjadi asas kehidupan seorang Muslim. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kesemua rukun ini saling melengkapi dan membentuk keimanan yang seimbang, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang solat dan zakat bersama-sama. Ini menunjukkan bahawa kedua-duanya saling berkait. Tidak boleh dipisahkan. Solat itu mendidik jiwa dan zakat membersihkan harta. Ramadan juga hadir bersama cuti persekolahan, menjadikannya peluang terbaik untuk pendidikan keluarga. Inilah masa untuk kita membimbing anak-anak tentang kepentingan solat. Kita boleh solat berjemaah bersama-sama dan kita membiasakan mereka dengan disiplin ibadah dan menanamkan cinta nilai agama sejak usia kecil lagi. Kewajipan solat bukan perkara biasa. Ia difardukan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj pada asalnya 50 waktu lalu diringankan menjadi 5 waktu. Namun, pahalanya tetap seperti 50. Ini menunjukkan betapa agungnya solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat adalah kunci kejayaan akhirat. Ia merupakan amalan pertama yang akan dihitung di hari perhitungan. Jika solat kita baik, maka amalan lain turut menjadi baik, insya-Allah. Ramadan ini, marilah kita bermuhasabah. Adakah solat kita selama ini benar-benar terjaga? Bacaan kita, khusyuk kita, adakah masih ada yang boleh diperbaiki? Saya sempat membaca komen di media sosial yang mengatakan, bila Ramadan tiba, kita banyak berbincang tentang zakat. Solat pula seolah tidak diberi perhatian. Hakikatnya, semua rukun Islam itu penting. Maka marilah kita bersama-sama menghidupkan Ramadan dengan memahami dan mengamalkan rukun Islam yang 5 serta mengajak anak-anak kita sekali supaya Ramadan ini menjadi madrasah iman buat seisi keluarga. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.